Zon iklim sederhana panas terletak di antara kawasan latitud 30 darjah hingga 45 darjah di hemisfera utara dan selatan. Zon iklim panas sederhana terbahagi kepada 3, iaitu iklim Mediterranean, iklim stepi dan iklim Cina. Yang pertama, iklim Mediterranean. Iklim ini mengalami panas yang sederhana iaitu 20 darjah Celsius hingga 24 darjah Celsius. Musim sejuk juga sederhana sejuk iaitu 6 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius. Iklim ini menerima jumlah hujan tahunan sebanyak 275 ml hingga 900 ml. Tumbuh-tumbuhan semula jadi di kawasan ini jenis xerophyll iaitu yang tahan panas dan kering seperti pokok zaitun, pokok pine dan belukar renek. Daun tumbuhan biasanya kecil, tebal dan berlilin untuk mengurangkan kehilangan air. Negara yang mengalami iklim ini adalah seperti Turki, Lebanon dan Syria. Iklim ini sesuai untuk pertanian seperti penanaman anggur, zaitun, oren dan gandum. Okey, baiklah. Seterusnya iklim stepi. Suhu pada musim panas kira-kira 21 darjah Celsius. Manakala suhu pada musim sejuk boleh mencapai hingga negatif 10 darjah Celsius hingga 0 darjah Celsius. Dan pada musim sejuk, iklim ini mengalami ribut salji. Jumlah hujan tahunan yang diterima sekitar 500 ml. Antara contoh negara yang mengalami iklim ini ialah seperti Rusia Selatan dan Mongolia. Iklim stepi sesuai untuk penternakan, terutamanya ternakan secara nomad. Apa itu ternakan secara nomad? Penternakan secara nomad ialah dijalankan secara berpindah randah untuk mencari kawasan ragut baru kerana rumput mudah habis disebabkan hujan yang sedikit. Contoh ternakan di kawasan iklim stepi. Yang pertama, kambing biri-biri, kambing, lembu dan kuda. Iklim Cina. Iklim ini juga dikenali sebagai iklim monsun panas sederhana atau iklim panas sederhana pantai timur. Kawasan-kawasan yang mengalami iklim jenis Cina akan mengalami 4 musim iaitu musim bunga, musim panas, musim luruh dan musim sejuk. Suhu pada musim panas kira-kira 28 darjah Celsius, manakala pada musim sejuk boleh mencapai 5 darjah Celsius. Hujan tahunan antara 500 ml hingga 1,500 ml. Angin monsun tenggara bertiup ke kawasan tekanan rendah pada musim panas dan membawa hujan lebat. Contoh negara yang mengalami iklim ini ialah China Tengah dan China Selatan, Korea Selatan, Jepun Selatan, juga Taiwan Utara. Juga antara kegiatan yang dilakukan di iklim ini adalah pertanian, seperti padi dan gandum. Penternakan juga dilakukan, seperti peternakan ayam, itik, khinzir dan lembu.